Okey, hai semua, Assalamualaikum. Kembali kita ke Geliga Bersuara. Okey. Geliga. Oh, boleh sini? Boleh. Geliga Bersuara. Alah, tak praktis pun. Tak praktis? Oh, tak apalah, tak payah praktis. Sebab hari ni kita ada host intern. Kita ada host intern, okey? Jadi host intern dia adalah Kimi Wakaka. Yelah. Okey, jadi saya nak ucapkan selamat datang untuk episod kali ini. Dan seperti biasa, untuk minggu ni boleh perkenalkan siapa yang pemain-pemain kita untuk hari ini. Okey, dipersilakan. Hari ni kita ada Mekakun dan Fatin Yusof. Okey, jadi cerita dalam balang adalah cerita yang random. Cerita random, cerita rawak. Jadi kita ambil cara dia. Okey, cara dia sebab Fatin first time kan. Fatin first time. Oh, okey. Minum dulu, tak ada masalah. Okey. So Fatin first time. Jadi dekat sini cara tiba-tiba nervous. Oh, nervous. Boleh. Okey, jadi cara dia ambil satu cedok satu. Okey, dah dapat satu, kita baca apa yang surat ni katakan. So satu surat ni tiga-tiga perlu bercerita satu surat. Dia soalan ke apa? Dekat dalam ni oh, ada soalan, ada penyataan, ada macam-macam. Ada kenyataan, ada penyataan, ada soalan, ada persoalan. Semua tu ada dekat dalam ni. Jangan kira-kira Kira-kira pun di kategori bawah soalan. Macam tu. Okey? Okey, baik. Bring it on. Jadi disebabkan hari ini Fatin baru mula. Okey, kita bagi Fatin dulu lah. Kita bagi Fatin cedok dulu. Apa tak tahu bahasa cedok? Cedok macam ni tau. Ini cedok. Ini kan tak tahu. Cedok macam ni, cedok. Okey. Yes, soalan dia adalah pernah tak kena scam atau tertipu? Ceritakan pengalaman itu. Okey, saya pernah. Bagilah Fatin. Bagi Fatin dulu. Rasa aku macam intern ni. Okey, minta maaf. Minta maaf. Kalau ada host sebenar yang tengok ni, minta maaf. Saya nanti boleh bagi rate. Rasa aku macam tak pernah kena scam sebab aku terlalu bijak. Tak ada. Kena tipu dalam percintaan. Scam ni dia banyak kategori. Aku tak ingat aku kena scam ke? Pernah kena scam tak? Tak ingat pun sebenarnya kena scam. Sebab tak ingat. Menipu lah kau. Kau pernah kena scam kan? Kau cerita kenapa kau kena scam? Okey, baik. Cerita scam ni sebenarnya panjang cerita dia. Tapi kalau kita nak pendekkan tu, pada satu hari semasa saya keluar rumah. And then waktu tu bawa kereta nak pergi ke Maybank untuk keluarkan duit. Okey, bila pergi Maybank nak keluarkan duit, pergilah Maybank, cucuk duit. Lepas dia cucuk duit, bawa keluar duit, tahu-tahu sedar-sedar dah ada dalam kereta. Kereta siapa? Kereta sendiri lah yang aku bawa. Lepas tu macam mana kau tahu kau tengah di scam? Kenapa tengah di scam kan? Scam ke? Tu scam ke? Tu kena pukau. Kena pukau. Intern. Tak lah, kalau scam pukau tu kena scam lah. Tapi macam mana kau boleh terkena scam tu? Okey, baik. Cerita ni sebenarnya tak ingat pun sebenarnya. Sebab kan, bukan tak ingat tu apa. Sebab bila sedar-sedar, apa sahaja dalam kereta? Macam tu. Bila sedar-sedar macam mana boleh ada dekat dalam kereta, masa tu yang macam dia ada macam satu perasaan macam terdetik nak tengok tengok barang-barang semua. So bila tengok barang-barang semua, sebab ingat tadi masuk dalam bank tu memang nak keluarkan duit. Jadi cek duit kan memang tak ada. Lepas tu cek dekat dalam akaun kosong.
Memang Berapa yang kosong. kau Time tu RM10. Sebab kan kalau kita bawa keluar duit daripada bank, dia tak boleh bawa keluar semua. Kena tinggalkan sikit dalam bank. So total kerugian tu dalam 300 lebih macam tu. Tapi But- sebelum on the way kau keluar duit tu, kau ada dapat apa-apa call lah? Tak ada apa-apa call. So dekat situ sebab and then call mak bagi tahu macam ni. So mak pun cakap macam tempat tu pun memang selalulah orang memang kena pukau. So cara diorang pukau tu kadang diorang main sentuh je. Lepas tu nanti dah terus kena pukau. Lepas tu dah realise tak macam mana kena pukau tu? Macam tiba-tiba terfikir, oh ada orang sentuh aku. Ada ke orang sentuh ke apa? Yang tu memang tak ingat. Langsung tak ingat. Lepas tu buat report lah? Tak buat report sebenarnya. Terus balik rumah. So entahlah. Sebab time tu kecil kot. Sebab time tu Dari kecil dah boleh. bukan kecil tu. Maksud je time tu baru habis Saiz SPM. kecil lah. Saiz kecil. Saiz kecil tu satu hal. Satu lagi time tu baru habis lepas SPM. Time tu 300 tu banyak. SPM kau rasa kecil ke? SPM kecil lagi. Kau tengok macam sekarang ni dah besar. Itu maksud kecil tu. Okay, baik. so bila dah masa tu lah baru macam sedar. Sebab time tu RM300 tu banyak. Banyak. RM300 tu boleh top up game, boleh main futsal, main badminton. Banyak boleh buat tu. Itulah pengalaman. Kau pernah kena scam ke? Scam lah. Kena macam mana? Sebab aku nak beli jam. Aku nak beli fossil. Lepas tu PS lah. PS personal shopper ni kan. So aku ingat macam, sebab harga dia macam lebih kurang je dengan kedai. Lepas tu sebab aku rasa kalau aku beli fossil, selalunya aku pergi JPO ke GPO ke, situ lah dapat harga macam tu. Terus sekali aku beli macam biasa lah, dia hilang. Bila kita keep on track kan, dah postage ke, macam nak tracking number ke, tadi bye-bye, sorry Allah. Berapa ringgit? Berapa ratus? Dia kau dah 300. Patutlah dijodohkan. Kena scam 300. Aku rasa aku selalu scam orang. Apa kau buat? Ni terbalik lah. Terbalik. Scam orang. Contohnya kalau orang tu sampai 2.5, aku akan turun pukul 3. Itu bukan scam. Itu scam juga lah. Scam lah kan? Tapi itu sidai sebenarnya. Okay lah. Next. Okay, next. Apa hobi atau minat kau yang ramai orang tak tahu? Menarik. Apa hobi? Okay, hobi atau minat aku Aku rasa aku suka tengok mukbang. Itu hobi. Betul. Aku suka tengok. Kenapa Tengok suka? mukbang masa bulan puasa. Hobi. Kenapa suka tengok mukbang? Sebab dia sangat menyelerakan dan aku akan paksa Kimi cepat saya nak samyang. Tapi bunyi cucak tu tak mengganggu kau Tak. Dia bunyi. tak. Dia tak cucak, dia tak melecet. Tak, dia tu. Macam tu. Dia nak lagi best kan. Waktu kita nak makan, buka macam YouTube kat depan kan. Lepas tu kita makan sambil tengok mukbang. Tengok pula dia makan ayam goreng, kita makan Maggi. Rasa ayam goreng Maggi tu. Nipu. Tak, aku pernah buat tak rasa pun. Tak rasa, cuba. Dia masa nak tidur, dalam masa nak tidur tu kan macam tengok. Ya Allah, sedap lah. Okey lah, boleh lah, terima. Aku punya hobi, aku rasa aku suka main game kot. Tapi game aku tu yang jenis macam main-main rumah, kehidupan. Yang bina-bina kafe tu itulah. Tapi aku macam orang tak tahu mungkin sebab aku tak main depan orang. Macam kiranya kalau sebelum tidur tu aku akan main lah. Tapi sedar-sedar dah 2 pagi, 3 pagi macam tu. Maksudnya sebelum tidur tu main? Addicted. You addicted weh. Lagi-lagi kalau macam first game, first
level tu, first level tu kan kita nak bina rumah lah, kita nak bina kafe lah, nak kena dekor sebenarnya. Cari duit. Time tu gila lah. Pernah aku tak tidur Pernah tak tidur satu hari. Esoknya tu kita nak kena kerja. Anak aku tidur bilik lain. Ada top up game ada? Top up? Tak top up ke? Rahsia aku. Wah, yang ni nanti lagi aku tengok video ni macam sebenarnya kau pun main game. Dia tu tak boleh top up kan. Sebab kalau top up dia boleh beli item yang rare sikit kan. Betul. Betul lah. Awak okay. Apa soalan dia tadi? Apa hobi atau minat yang orang tak tahu pun pasal kau? Yang ini minat ni baru diceburi. Apa dia? Aku tak dapat. Kenapa? Okay, kenapa dalam banyak-banyak hobi kau pilih benda tu? Sebab dia best. Sebab okay, cerita dia keluar lepak dengan kawan-kawan sekolah. Lepas tu ajak pergi. Itu first time. Sebelum ni tak pernah masuk. Maknanya kawan-kawan sekolah kau pun tak pernah main snooker? Ya, waktu tak tahu lah kalau diorang main. Tapi setahu aku tak ada. Memang macam tu je lah. Sebab kalau pergi pun main PC ke apa semua ke, main PC. Soalnya kehidupan kau masa sekolah. Jadi tak ada main snooker. Sekolah pergi apa? Pergi mana? PC je lah. Pergi CC lah. Paling teruk pun pergi CC. Itu je. Itulah paling teruk sekali. Paling teruk. Pergi CC waktu tarawih. Itu itu paling teruk. Sebab itu ialah satu menipu lah bulan Ramadan kan. Okey, itu tak apa, tolak tepi. Yang ni memang betul diceburi. Sebab baru-baru ni baru ni ada main lah. Menang. Menang. Sebab menang lah kau terus rasa macam ini adalah minat aku. Tak, bukan itu minat. Sebenarnya ini sejak azali lagi baru jumpa. Tapi betul. Apa tadi? Tapi itu minat yang baru. Dan dia sebenarnya patut. So kalau ada tournament nak masuk? Ada tournament. Tengok pemain tu siapa. Kalau pemain tu yang macam jenis boleh makan, boleh lah masuk. Siapa pemain? Ada pemain Malaysia ke? Pemain Malaysia? Ni game SEA Games ke tak? Yang ni tak tahu lah. Sebab tak tengok pula tournament. Aku rasa macam ada. Macam pernah tengok. Sebab sekarang ni pun belajar dekat TikTok. Macam kan ni bola. Siap belajar kat TikTok. Sebab ni bola, katakanlah ni bola, dia ada cara nak pukul tengah, pukul bawah, pukul tepi supaya bola tu ni bola kena macam tu. Yang ni pun dia main dengan fizik juga sebenarnya. Sebab bila kita pukul, Bila budak fizik ke? Budak fizik. Bila pukul ni, aku main game tak pakai otak weh. Si cikgu kau bangga. Sebab itu dia kira yang ni sebab waktu SPM kan lambat kan. Yang sebelum ni kan lambat nak ambil. So A tu dah habis. Jadi memang kita ambil yang mana ada lah. Mana ada macam tu lah. Kau pergi ambil result lambat lah maksudnya. Sebenarnya boleh dia dapat A tu, tak ada masalah pun. Sebab yelah masa tu kan dah lepas. Dah lepas. Tak ada banyak sebab sangat. Dia ambil yang pendek sebenarnya. Ambil yang pendek. Kenapa? Apa beza dia? Sebab kalau panjang, soalan dia tu panjang. Kan kat sini nampak, dia ada pendek, dia ada panjang. Kalau yang pendek ni, soalan dia pendek. Kita potong gaji orang yang buat benda ni. Intern ni biasa. Minta maaf. Okey. Kalau kau boleh jadi mana-mana watak dalam filem atau siri, siapa dan kenapa? Uish. Watak dalam siri. Ada. Yang ni memang teringin sangat nak jadi. Apa? Nak jadi Iron Man. Sebab apa? Sebab Iron Man, yang pertama, dia ada suit. Suit dia kan boleh terbang. Superman pun ada suit. Tak. Superman pun boleh terbang. Superman, dia kena ada kuasa dalaman. Yang ni tak, dia hanya berharapkan dekat suit. Bila berharap dekat suit, jadi kita nak pergi ke mana-mana pun boleh. Doraemon pun boleh pergi mana-mana. Dia tak logik. Doraemon tu keluar poket. Itu Doraemon, tak boleh lah. Okey, macam tu lah.
Okey. Soalan takkanlah yang lain. Nah, apa ni? Soalan dia Kalau watak boleh jadi watak dalam filem atau siri, siapa dan kenapa? Aku kalau boleh nak jadi villain. Aku pun kau ni sibuk jadi Thanos. Kenapa kita maknanya kalau dalam satu watak tu aku nak jadi yang villain tu. Sebab bila villain tu mesti dia ada macam dark side lah. Dia suka dia suka Joker lah. macam Apa yang Joker kan. Baik yang orang baik yang tersakiti lah. gitu. Faham. Tapi Thanos pun sebenarnya baik. Sebab dia klip tu separuh populasi hilang kan. Sebenarnya bagus. Sebab ekosistem semua baik. Sebab orang tak ramai. Bila orang tak ramai, dekat situ ekosistem pun agak baik. Sebab bila orang ramai, banyak kemusnahan berlaku. Itu sebenarnya baik. Kenapa kau rasa bila orang banyak kemusnahan berlaku? Sebab dia perlu banyak buat tempat untuk didiami. Bila sikit orang, so dekat situ lebih banyak tanaman-tanaman ataupun ekosistem dia terjaga. Sebab bila ramai orang, haba tu makin banyak. Macam ni kita tengah duduk, macam tu kalau 10 orang kita jadi panas. Macam tu. So kalau sikit orang dia sejuk. Macam tu. So sebenarnya dia baik lah, ada in a way dia. Tapi cara dia, sebab tu orang kata cara tidak menghalalkan Niat Inter tak apa, kita maafkanlah Inter ni. Maaf. Niat Okay. Sekali Apa yang halal tadi? Niat tidak menghalalkan cara. Macam tu. Betul. Kalau aku suka jadi villain. Sebab apa? Sebab aku rasa macam orang ingat aku baik kot. Aku rasa aku nak keluarkan diri aku. Kan? This is not me. Betul. Aku suka jadi villain tu sebab tu lah. Setiap bila kita tengok movie kan, orang yang villain ni dia ada dark side dia. Dark side. Lepas tu rasa macam tu memang strong character. Daripada hero, heroine. Lepas tu mungkin sebab macam banyak-banyak filem yang aku tengok tu, hero heroine tu lembek. Lemah. Macam kesabaran aku tidak setinggi itu. Macam tu. Macam aku kalau orang buat aku buat balik gitu. Betul lah. Okay. Faham. Next. Okay, next kita gaul lagi Gaul. Siapa nak ambil kau bila? Aku lah. Ambil Aku ke? Macam ikut Kita tips dah tadi lah. berapa round ni? Berapa round tu tak kisah. Kalau dekat sini Kalau perlu dia dah 80% kita stop lah. sebab intern kan gemuruh sikit. Sebab sebelum ni pemain ni bedan dia cakap. Baca jangan apa. Kuih raya yang paling disukai, pernah tak buat kuih raya sendiri? Okay, aku paling suka kuih Arab tau. Tahu tak kuih Arab? Arab? Dia macam suji, tapi kalau suji ada kuih suji lah kan. Suji yang tak ada, dia pakai G, dia pakai tepung susu. Dia bedak-bedak dengan tepung susu. Lepas tu dia ada cherry dekat atas tu. Okay. Kau Arab ke nama dia? Aku panggil kuih Arab. Arab, A-R-A-B. Yes. Lepas tu Tapi IC jadi Arabic. Tu mungkin dia okey lah. Sama juga lah. kuih Arab lah. Nanti insert lah, carilah gambar tu kuih Arab. IC 14. Okay, pasal aku pernah lah. Sebab aku macam suka gila buat kuih ni. Pasal aku pun pernah lah buat dengan cousin aku. Lepas tu dia jadi kuih Melayu. Dia tak jadi kuih Arab. Masa tu aku dengan sepupu aku ni tak pernah buat kuih raya. Tapi macam sebab waktu tu dia macam dia kesian kot tengok aku macam masa tu kan kita student tak ada modal sangat nak beli kan. Lepas tu dia macam okay tak apa, dia nak sponsor lah beli buat. Tapi kita kena buat lah. So buat lah. Masa buat tu oven meletup. Ui, bomba datang. Lumba-lumba. Betul ke? Bomba datang ke? Oven tu meletup. Lepas tu cousin aku macam tak apa, kita pergi keluar beli oven baru. Beli oven baru. Meletup yang macam ni? Dia meletup yang tertanggal ke? Tak. Dia meletup yang dalam tu. Dalam macam tu. Pok macam tu ya. Tapi aku tak tahulah kenapa dia meletup. Pada masa tu aku rasa mungkin sebab oven tu dah lama tak guna. Tapi kaca dia okey ke? Pecah tak? Dia tak ada kaca. Masa macam kau punya tu, dia punya pintu tu mesti macam tu. So dia meletup kat dalam.
Okey. Dia meletup kat dalam. Lepas tu dekat dalam tu kuih Arab tu lah yang bertukar ni. Hancur lah dia jadi snowflake. Oh, wow. Masa tu baik. Jadi dia jadi snowflake, semua orang ngangau je. Makan macam tu je. Yelah aku bodoh. Masa tu boleh buat snowman. Buat snowman. Tapi sejak daripada tu aku memang tak buat kuih lah. Aku memang beli lah. Faham. Okey. Pengalaman? Okay, kalau saya kalau aku buat, kalau aku yang buat adalah cornflake lah. Mesti cornflake madu. Cornflake madu tu memang signature lah. Mudah. Tapi yang saya paling suka. Aku suka. Lepas tu selalu ni lah tarawih kan, baru 4 ke 8 ke, mak nak balik lah. Kenapa? Nak buat kuih raya. Okey lah. Kau alasan lah kau nak ponteng, kau nak buat kuih raya. Tapi sebenarnya bila buat alasan tu, balik tu betul nak buat kuih raya? Tengok lah, depends. Depends kepada stok, kepada kita punya depends kondisi badan M tu lah. ada ke tak ada. M. Okey, faham. Sepanjang kau bersama dengan dia, situasi tu berlaku ke? Tak pernah. Tak pernah. Kalau dia kata nak buat, memang buat. Tapi aku yang kena buat. Tapi aku yang kena buat. Saya nak menurunkan resep tu. Betul. Sebab itu semua ilmu. Sebab dia sampai kata ilmu. Saya tak terlalu dalam pengaduan kan. So nanti generasi akan datang boleh ada lagi. Dia punya resep itu betul-betul. Dulu mak kau suka buat kuih ni. Macam tu lah kau punya bayangan. Macam tu. Kalau macam aku pula suka kuih ni. Kuih tunjuk. Kuih tunjuk? Kak, kuih ni satu. Kak, nak kuih ni satu. Kak, ni kuih apa? Tu, kuih tunjuk. Apa kuihnya? Apa-apa je. Dia banyak variasi kuih. Kau tak kenal kalau kita tunjuk gambar, mesti dia tak tahu tu kuih apa. Tahu. Aku tahu kuih telinga keling. Aku tahu kuih donat, kuih kari pap. Aku tahu tu semua kuih. Ni peneram nama dia. Peneram. Cantik lah. Tahu. Intern. Nampak lah intern tak tahu nama intern. Okay, gaul. Saya awak kan? Oh ya. Dah lah kau. Sabarlah. Kalau bosannya. Pernah tak syok dengan cikgu sekolah dulu? Allah. Kalau aku dulu kan, bukan syok tau, tapi rasa macam kelakar. Sebab kan aku kan duduk kat Selangor. Macam masa tu form 4 tau. Lepas tu first time ada cikgu Terengganu yang pekat gila Terengganu dia. Lepas tu dia ajar civic kot. Aku tak tahu kenapa setiap kali dia bercakap pasal aku nak gelak. Sampai aku nangis dalam kelas. Menangis? Mana cikgu cakap? Macam tu? Tahan lah. Tahan lah. Masa kita sopan. Sopan santun. Cikgu cakap je. Masa macam tu. Cikgu sedang kita nas. Sebab tak ada dengar dia bercakap. Sampai menang-menangnya sampai terkencing lah. Tak ambil tandas bukan kan? Okey. Kau pernah tak suka cikgu? Tak pernah. Seumur hidup tak pernah lah. Kenapa aku kena terselit dalam podcast suami isteri ni? Aku pernah. Kepala. Okey, kita gaul next. Kita gaul next lah. Gaul. Kau lah, aku dah. Sebab tadi dah ambil. Penat lah. Okay Last boleh Okey. Minta maaf. Pergi tanya pula. Tanya penonton boleh. Tadi ambil yang pendek. Kita ambil yang panjang lah. Okey, baik. Dekat sini satu je nak tanya. Apa sebenarnya masalah anda yang sampai tak nak share dengan orang? Ada. Masalahnya satu je kan? Tapi masalahnya ada banyak. Jadi tak boleh lah kan? Sebab dia nak satu je masalah. Kalau banyak masalah tak boleh lah. Kan? Dia keep gate tu. Tu maknanya dia keep gate. Keep gate. Kena ada kunci lah nak buka gate. Keep gate lah. Keep gate. Keep gate. Tengok. Nah. Soalan dia kata nak satu je. Satu je masalah anda. Apa sebenarnya masalah anda yang sampai tak nak share dengan orang?
Sebab share dengan orang tak menyelesaikan masalah. Share dengan orang rasa macam lagi membebankan. Lagi membebankan Kenapa bila kita bercakap masalah tu kita rasa Lepas tu kan tak suka macam ni. Aku pun ada masalah yang sama. Kau tahu aku punya masalah hari tu tayar aku bocor macam tu. macam ni lah. Tak apa Macam aku aku macam membina. dia macam bila cerita dekat orang kan. Tiba-tiba ni. Bila cerita kat orang, kadang-kadang orang rasa melalui masalah tu yang sama tapi hakikatnya berbeza. Faham tak maksud aku? Satu maybe orang ni dia tak nak cerita kat awak sebab dia ada orang lain yang dia lagi prefer nak cerita daripada nak cerita dengan awak. Okay, faham. Kalau Tapi macam dia tu biasa- kita terus rap terus, okay? Kita kembali ke Jana Fanda. Lepas tu nanti kita balik lah. Okay? Okay. Habis okey. Dimulakan dengan Bismillah, sudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Selamat berpuasa pada semua dan terima kasih masih menyokong kami dalam podcast Geliga Bersuara. So ini segmen yang sangat dinanti-nantikan, iaitu Jeddah Sana. So kali ini kita akan main Jeddah Sana, main data game. Alright. So biar ramai lagi seronok. Okay, data game yang pertama biasalah saya akan buat data game fokus. Okay. Kita akan passing riddle. Dalam bahasa Melayu dia Passing passing apa? Memberi ritma. Okay. Memberi. Sekarang ni saya dah pandai cakap orang putih, saya cakap orang putih dah. Okay, kita akan passing ritma. Okay, saya nak semua orang berdiri tegak macam ni. Okay. So sekarang kita akan kira 1 sampai habis. Okay. Tapi dia ada syarat. Tidak boleh bertindih. Okay. Kalau bertindih, kita ulang balik. Okay. Saya tak nak start daripada sini, tak nak. Dia Random. Pass the rhythm. Kita fokus. 3, 2, 1. Satu. Dua. Satu. Baik, tiga sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan pilih, ulang balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. bertindih. Sekali lagi, last round. Go. 1, 2, 3. Gelap bertindih. Bertindih gelap. Dia gelap, dia dah tindih 2 tadi. Okay, pula. 1, 2, Dan bertindih sekali lagi. 1, 2, 3. Tak nak berderet. Tak nak. Sekali lagi. Go. 1, 2, 3. Bertindih sekali lagi. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Bertindih. Sekali lagi. Bila ni? Okay, Sampai berapa ni? Tadi 20. 20. Paling tinggi kita boleh buat. Go. 1. 2. Okay, so apa yang kau dapat? Okay, saya tak nak cakap macam pasal. Angkat tangan dan jawab. Okay, apa dia? Chemistry. Boleh? Bagus. Okay, awak dulu lah. Sabar, betul-betul sabar. Awak? Sabar. Insting. Okay, lagi? Tak perlu gopo-gopo. Boleh kupu-kupu. Adakah kesemua tadi korang ada tak benda yang kau cakap tu, ada tak? Ada. Tapi still lagi bertindih. Kenapa? Sebab insting sama. Kadang-kadang chemistry kuat, insting sama. Kurang tepat. Sebab tak sabar. Kurang tepat. Mendengar. Betul.
Di dalam game ini syarat dia adalah mendengar. Sebab apa? Dalam lakonan kita ada dialog. Kita tahu dialog tu bila kita buat show kan. Tapi kita kena dengar juga dialog tu. Macam di game ni, kita tahu nombor tu 1, 2, 3 sampai habis. Yang penting adalah dapat sesuatu. Dapat. Okey, seterusnya kita akan main sorang. Okey. Saya akan bagi tajuk dan korang kena lakonkan. Wow, kena lakonkan Okey. Sorang-sorang Saya tak main lah. Tengoklah. Okey, tak kisah siapa-siapa pun, tapi siapa yang nak mula terus pergi tengah dan terus mula. Okey. Kita tak payah pasing-pasingan. Okey, boleh. Kita akan main pekerjaan terteruk di dunia. Boleh. Kita akan main pekerjaan terteruk di dunia. Saya akan bagi satu pekerjaan dan terukkan pekerjaan itu. Boleh? Are you ready atau tidak? Kena ready. Okay? 3, 2, 1, action. Pekerjaan terteruk di dunia yang pertama, pekerjaan polis. Go. Angkat tangan. Tangan tak ada. Mana boleh angkat? Go. Next. Go. Go. Spontan je. Go. Go lah. Police entry. Hey, sabar. Jangan bergerak. Abang, Okay, go. Next. Dia kena bina dulu mati. Baru teruskan. Go. Berhenti tepi. Bawa apa ni? Saya nak beli aiskrim. Ni bawa. Ting. Hello, Balai Polis Seremban. Siapa ni? Amran, lama tak jumpa. You nak bawa order apa? Alah, kita lama tak jumpa. Okay, next. Siapa belum? Ini banyak lagi. Bawa keluar lesen. Ada lesen? Bukan lesen mandu, lesen nikah. Saya nak lesen nikah. Okay, next. Come on. Betul. Kamu buat apa kat sini? Saya jalan-jalan je. Semua berkawan saja. Okay. Alright. Macam mana? Okay, next. Next. Pekerjaan terteruk seterusnya adalah tukang masak. Okay. Pekerjaan terterukkan pekerjaan tukang masak. 3, 2, 1, action. Go. Tahu aku tadi beli garam kan? Boleh lah. Sebab tadi pun aku garam juga kan ni. Okay, good. Next. Minyak. Ini minyak petrol. Betul lah tu. Good. Next. Go. Panggil je kawan nak berlakon sekali boleh. Go. Good. Nasi goreng. Okay, nasi goreng siap. Mentah. Lupa buka api. Go. Bisa jadi weh. Go. Come on. Cepat. Dia udah apa tadi? Ayam goreng. Weh, aku buat ayam mentah pula. Nasi goreng. Okey. Kicap. Alright, good. Kejap, betul lah. Okay, kejap terus magnet. 3, 2, 1, action. Bagi kita. Macam masakan je tadi. Ini enjin ni sepatutnya enjin ni tak boleh 8 cm, dia kena 2 cm. Supaya 2 cm ni dia boleh salurkan dekat aircon tu dia akan keluar dekat tayar. So bila tayar tu dia akan jadi
Jadi sejuk lah. So tayar tu tak panas. Macam tu. Alright, good. Bagi ikon tak saya. Apa? Ada masalah apa? Oh, nak ketuk je. Okey, nak ketuk. Ketang. Alright, good. Next. Come on. Mekanik. Bang, kita abang dah siap bang. Kita dah siap. Dah siap dah bang. Ni abang punya enjin, kita tukar bang. Kita tak pakai enjin kereta lah. Enjin kita buat keluar. Kita punya yang wiring semua kita buat keluar lah. Okay, semua sekali 7,000. Agak abang bawa keluar. Go. Nanti macam asal tu. Macam aku berhenti, Mekanik, baiki. Tak kisah, mesin jahit pun boleh. Oh, mekanik juga tu? Boleh juga, baiki. Apa-apa baiki lah. Boleh. Kipas ni rosak je? Tolong baiki boleh? Oh, saya bukan mekanik. Awak kan mekanik. Oh, dia pas tu. Saya suruh baca soal belum lagi ni. Go. Cik buat apa tu? Cik buat apa tu? ABC. Alright, good. Okay, kita nak share apa yang korang dapat daripada game pekerjaan terteruk. Saya? Okay, boleh? Kena cepat bertindak dan berfikir. Okay, bagus. Next. Saya kena tikar tinggi. Bila macam beritahu kata sikit macam kena cepat Okay, lagi. Keluar daripada comfort zone. Okay. Tiap pekerjaan tu ada benda teruk yang dia buat. Okay, lagi. Okay, pekerjaan terteruk di dunia. Yang pertama, kalau nak main game ni, korang kena tahu pekerjaan tu buat apa. Kalau selagi korang tak tahu dia masak tadi korang tahulah dia memang tukang masak. Tadi mekanik tadi macam ragu-raguan dia buat kerja apa. Jadi dia tak boleh nak. Okey, lagi satu syarat yang kedua, dia kena bina dulu. Maksudnya buat pekerjaan baiki tu dulu. Baiki dan apa yang teruk daripada apa yang diri kita. Okey, so memang bagus dari pekerjaan terteruk ni. Sebab apa? Kalau kita nak buat sesuatu, kalau kita fikir yang biasa, dia jadi biasalah pemikiran kita ya. Tapi bila kita fikir macam mana nak terukkan satu benda yang dah betul-betul murni, itu susah. Jadi memerlukan tadi apa tadi? Critical thinking. Itu tujuan dia. Berikan tepukan untuk semua. Okey, kita akan main berpasangan. Word lah. Word. Okey, tak apa, daripada tadi tukar-tukar. Okey, grup yang pertama. Dua dulu. Saya dekat sini. Siapa? Tahu? Aku. Okey. Okey, dua orang Okey, so kita kena berlakon. Macam biasa, lakonan sketsa. Tetapi saya akan bagi satu karakter. Okey, dan satu emosi. Bila saya kata switch, emosi dia awak ambil. Tapi karakter sama. Faham ke tidak? Faham. Emosi je berbeza, bertukar. Bila kata switch, emosi dia bertukar. Kalau dia sedih, awak marah. Bila kata switch, awak pula sedih, dia marah. Tapi karakter yang sama. Okey. Boleh? Okey. Awak karakter adalah JPJ. Okey. Yang ni pemandu. Situasi dia, awak nak saman dia lah. Oh, saman. Okey. Awak punya emosi adalah marah. Okey. Awak kelakar. Emosi kelakar. Alamak, macam mana saya nak counter kalau dia kelakar? Okey. Sekejap, dia... Apa soalan dia? Ada soalan dia? Saya... Okey, teruskan je. Nanti kita baru faham. Okey. Ready? Oh, tak, sorry. Masa switch tu, nanti saya cakap dialog yang sama ke? Terus je sikit satu tapi emosi dia berubah. Marah kan? Dia marah, awak kelakar. Lepas tu bila switch, tukar. Kelakar, marah. Okay. Ready? Yeah. JPJ dengan pemandu. Theater. Kita game terus je. 3, 2, 1, action. Sabar. Ya. Blah.
Keluar JPJ. Cepatlah, panas ni. Ya cik, lesen. Saya tak bawa inilah perempuan. Emosi kelakar. Tak ada, saya tak ada. Tak apalah kan. Ini annoying, panas. Mana lesen? Saya lupa nak bawa lah cik. I see. Saya bagi Kak Nika. Banyaklah kau punya Kak Nika. Swish, go, teruskan. Mana lesen? Awak buat dulu. Cik, kenapa tak tahan saya? Hari kan panas. Ada. Bagi pula. Tak ada, saya nak madu ni. Nanti. Jangan saya. Bye. Mana boleh kau pergi? Swish. Kau nak pergi mana? Saya nak pergi kita nak keluar sekarang. I am JPJ, you know. Swish. Cepatlah cik, saya nak pergi dah ni. Awak, saya nak pergi. Saya nak pergi lagi. Awak nak apa? Dalam banyak-banyak kata. Kata apa yang bukan hijau? Kata bukan hijau. Cut, bagus. Dapat. Alright, next. Saya tak main lah. Okay. Sebab saya boleh pukul semua ni. Okey, macam biasa saya akan bagi karakter pahaman. Okey, Imam orang gila. Imam orang gila. Okey, apa dia punya emosi nak tarbiyah saja. Okey. Orang gila emosi dia big maksudnya? Big maksudnya dia puisi bersajak-sajak. Tinggi. Okey, karakter Imam, karakter orang gila. Okey, pandang depan 3, 2, 1, action. Assalamualaikum. Dunia ni penuh dengan cahaya. Betul hidup ni penuh dengan cahaya. Solat itu tiang agama. Ya betul. Mari nak kita solat. Masjid sudah berada di hadapan kita. Okey, cut. Tukar dia punya emosi. Untuk emosi dia tadi, tukar kepada kanak-kanak riang. Orang gila, emosi dia kanak-kanak riang. 3, 2, 1, action. Nak? Mari kita pergi ke Surabaya. Nak ingat. Nak main tu. Nanti lepas solat kita pergi main. Swish. Aku tadi Swish. Imam. Tarbiyah. Nak tu. Pergi Surabaya. Semuanya minum tu lebih baik. Kelapa nanti. Tak boleh. Dah pergi surau. Dekat surau tu ada kampung. Kalau kita solat dalam keadaan lapar, kita tak boleh. Saya nak air tu. Saya nak air tu. Swish. Dia dah janjikan nak Swish. Kucing. Comel lah kucing ni. Subhanallah. Alah. Comel kan? Swish. Tahan kesakitan itu, Mam. Kesakitan itu merupakan ujian daripada Tuhan. Wah, tapi saya nak ada lagi main kucing ni. Kucing ni Swish. Tuhan. Kucing ni comel lah. Comel. Swish. Wah. Swish. Sudah makin gila macam ni. Swish. Apa kenapa ni? Kajat. Tak, dia punya emosi. Belum Okay, next. Lama tak main weh. Next. Yang. Okay, macam biasa Macam biasa. Alright. Bagus dulu. Okay. Cikgu, ibu bapa bertengkar pasal anak kat sekolah. Anak dia betul dan anak dia buat salah dekat sekolah. Anak dia buat benda yang betul. Dia backup anak dia. Cikgu nak salahkan anak murid tu. Okay, so emosi dia saya nak Poyo. Okay, Poyo. Okay, awak sedih. Okay, 3, 2, 1, action.
Betul tak? Anak saya tu betul. Alah, cik. Anak encik tu bukanlah betul sangat pun. Erek lah cik ni. Anak saya jawab betul. 3 kali 3 9. Yang cik dah nangis-nangis ni dah kenapa? Okay, kan yang emosi untuk cikgu tadi tukar kepada gangster. 3, 2, 1, action. Lah anak encik tu 3 kali 3 pun salah. Nak nangis-nangis macam ni. Awak tak tahu macam mana saya didik aku ni. Awak tak tahu. Macam mana kita nak mendidik bangsa, agama dan negara yang Switch. Langgar. Anak aku jawab betul. 3 kali 3 memang 9. Yang kau kata salah besar. baik, saya minta maaf sangat-sangat. Awak cikgu kan? Ke saya cikgu? Kalau macam tu, baik-baik saya mengajar anak saya. Boleh cik, silakan. Saya berbesar hati sangat. Switch. Alah, kena nak ajar-ajar lah. Senang. Senang sangat cakap. Alah. Jadi mak bapak senang je nak arah cikgu itu, ini. Susah saya. Tapi saya tetap. Switch. Okey, apa yang korang dapat dengan teater Switch tadi? Teater game Switch. Dia cepat berfikir. Bagus. Sebab nak switch karakter pula. Emosi. Lagi? Saya. Okey. Transisi. Transisi tu apa? Bertukaran emosi. Macam sama Aku Dia penukaran emosi, transisi. Tak terserti. Dia macam lebih ilmiah pergi kau. asal lagi lah. Next. Apa? Switch tadi. Karakter. Kena kuat. Karakter kena kuat. Go. Saya rasa kena cuba untuk apa? Macam mana nak dapatkan sparring yang tally lah. Oh, okay. Okay, switch. Jadi nak kejar sparring ke? Sparring kena kejar kita. Dia yang penting adalah awak kena tengok pada tujuan teater game tu. Tujuan dia adalah untuk switch emosi tu dengan cepat. So kena cepat untuk bertindak. Sebab bila kita berlakon, kadang-kadang emosi kita perlu sedih untuk scene tu. Tapi dekat luar, kita tengah fikir benda-benda lain. Jadi kena switch dengan cepat supaya dia tak mengganggu. Maksudnya kena muka, emosi, nada. Okay. Dan karakter tu juga kena maintain. Itu penting dalam berlakon. Tiba-tiba off. Tadi kan karakter banyak off. Tiba-tiba off karakter. Kau terlalu memikirkan emosi. Pada JPJ tadi terus kan JPJ. Cuma sedih je. JPJ terus JPJ kan. Macam awak tadi apa tadi? Pemandu yang mana? Awak kena create dah pemandu yang macam mana. Okay. Dapat sesuatu. Dapat. Alright, kita game seterusnya kita akan main 4 orang lah. Berapa orang sekarang dia? 5. Okay, 5 5 je lah main. Okay, dia mungkin akan berterlalu sikit. Tapi tak kisah. Okay, tak kisah. Tak boleh lah. Tak boleh. Tuh, tak jadi. Abang Fizi nampak waktu depan kan? Saya nampak. Tak boleh. 3 orang. 3 orang dulu. Okay. 3 go. 3, 1, 2, berhenti. Okay. Alright, 3 orang ni kita akan main sketsa. Kita main sketsa. Saya lupa orang dia. Sketsa tukar-tukar scene. Tukar-tukar scene. Nanti buat je satu scene tu. Okay. Bawa ingat je dialog. And then nanti saya akan kata cut. Okay. And then saya akan tukar scene yang baru. Contoh, tapi dialog yang sama. Okay. Macam contoh daripada action tukar Bollywood. Betul. Tapi terpulang pada saya. Okay. So saya main hari tu kan? Ya, betul. Tapi kita main sebab kita tak bagi penjelasan lagi hari tu kan. Okay. So sekarang ini korang adalah 3 orang anggota tentera nak pergi bom tentera musuh. So macam mana nak capaikan strategi tu? Okay, dapat sketsa ni nanti saya cut Okay, ready? 3, 2, 1, action. Okay, tengok. Ini adalah peta kita. Dengar cakap saya sebab saya sarjan di sini. Baik tuan. Hello. Baik tuan. Bagus. Okay, so Kimi, macam mana kita nak bom kat sana tu? Okey, baik. Yang pertama, dekat sini, ini adalah markas musuh.
markas musuh kita markas di sini. Dekat tengah ni kita ada satu penghadang yang membawa kita ke arah timur. Okey, cukup. Kamu, Fatin. Saya tak setuju dengan Kimi ni tuan. Apa pula kamu punya plan? Saya rasa kita patut perhatikan musuh tu dia bergerak dari mana. Lepas tu baru kita serang. Cut. Pause. Kembali pada scene yang pertama. Ingat balik dialog yang pertama. Okay, scene masih lagi sama. Karakter masih lagi sama. Okay, scene dia bertukar. Jadi semua orang ada penyakit sedu. 3, 2, 1, action. Ini peta kita. Dengar cakap saya. Sebab saya saja ni. Tuan. Nyaut. Okey. Kimi. Apa plan kamu? Plan saya. Tuan. Sini. Markas musuh. Sini. Markas kita. Sini longkap. Kita Bawa kat, patah balik. Sakit dekat aku. Alright, seterusnya masih lagi benda yang sama. Tukar kepada scene cakap alien. 3, 2, 1, action. Patah balik kat. Scene balik. Kita tukar lagi scene dia. Islamic 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baca doa. Tak payah. Okey, ini plan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar cakap saya. Allah Akbar. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Auzubillahi min zalik. Apa plan kamu, Cik Kimi? Izinkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat sini adalah markas tentera Zion. Subhanallah. Alhamdulillah, kita punya tentera semua dalam keadaan baik. Astagfirullah. Subhanallah, dekat sini kita akan bawa kita punya markas ke timur. Dekat sini kita akan dapati matahari akan terbit daripada timur. Subhanallah, sangat cantik matahari. Allah. Takbir. Allahu Akbar. Fatin. Tapi saya tidak setuju dengan cadangan Tuan Hakim. Apa cadangan kamu? Bagi saya, kita kena meneliti dulu keindahan alam semula jadi dengan ciptaan Tuhan tu. Cut, patah balik. Okay, last scene. Robot. 3, 2, 1, action. Ping lagi. Cepat sikit. Ini plan kita. Dengar cakap saya. Baik, Tuan. Apa plan kamu? Saya punya plan kena bawa pergi sini markas musuh. Ke bawah ini markas kita. Just. Okay guys, jadi kita akan bawa ke sini. Kita bawa ke sini, ke timur. Stop. Okay, Fatin, kamu. Kejap, install. Bahasa Melayu. Okay. Wahai sarjan. Ya. Betul ke bahasa saya? Boleh. Okey, saya tak setuju.
Rekan. Sekejap. Okey, jadi itulah yang kita dah buat tadi. Anda dapat satu? Dapat? Jadi kita kembali ke podcast. Okey, jadi kembali semula ke segmen so macam ni. Okey, baik. Okey, jadi tanpa membuang masa kita jemput ada seorang lagi nak masuk juga. Sebab bos. Saya. Oi, sampai hati. Betul. Okey, kita dah ada host kembali. Jadi kembali lah. Macam tu lah. Saya nak pastikan dulu betul tak kursi ni. Betul. Saya takut duduk je jatuh. Betul, tak ada. Okey. So intern ni dah boleh kena pecat ni. Apa yang terjadi tadi? Tak tahulah intern ni. Tolong apa? Dah kena datang awal sikit. Saya tadi dah datang awal. Imam tadi Allahumma salli. Dia tak boleh. Dia suruh saya. Itu yang saya terus tu. Lepas tu ambil surah Al-Baqarah ke macam ni? Saya tak ambil surah Al-Baqarah lah. Saya baca Qul Allah je lah tadi kan. Dah cepat sampai kat sini. Okey. Boleh tak? Maknanya Qul huwallahu ahad. Lepas tu rakaat pertama. Rakaat kedua Allahu Samad. Macam tu? Tak boleh lah macam tu. Tak. Rakaat kedua Waladhdallin. Allahu Akbar. Surah tak macam. Okey. Baik. Assalamualaikum. Kita bertemu kali dalam Telinga Podcast Bersuara. Wah, best lah. Best. Okey. Kalau macam tu boleh lah gaul dulu. Terus gaul? Terus gaul. Alamak. Kita terus gaul. Bila segmen dia tukar gaul? Daripada tahu dia masak je. Jangan masuk kena macam ni lah. Masya Allah. Dah tukar-tukar segmen dah ni. Balik intern dia naik share sikit. Tak apa, kejap lagi dia nak share. Gatal hidup. Artis yang menjadi idola anda atau tokoh berpengaruh yang menjadi idola anda. Soalan dia. Berat soalan ni. Sebatin siapa? Ada tak tokoh ataupun artis ataupun siapa-siapalah? Tun Emma. Legend tu. Legend. Sebab dia macam selalu bila orang tua kan kita dah start nampak penuaan. Dia physically menua lah, tapi dia punya brain tu lain macam. Tun M. Itu satu legenda dalam Malaysia. Hebat tu. Itu je. Tak ada yang benda yang paling suka kat dia apa? Suka dia cara dia ke cara dia fikir lah. Dia boleh berfikir macam 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Dia boleh tahu kan? Dia boleh macam bila kita tanya tu dia tahu dah dia punya vision tu apa. Saya rasa berapa umur dia sekarang? 100. Subhanallah. Tun, kita ucapkan moga panjang umur, dimurahkan rezeki. Amin. Selain tu, kalau Mekah siapa? Saya. Jangan pandang dia bukan idola anda. So jangan pandang dia sangat. Idola kecil. Idola kalau tak semestinya artis. Kalau ayah ke ibu jadikan satu idola boleh. Ataupun saudara mara ke. Tak kau baik ke? Atau kau baik ke. ataupun pengaruh boleh juga. Influencer. Boleh. Idola Siapa tu? Lelaki, perempuan? Tahu lah. Tak ada idola. Tak ada idola? Okey, dia bukan saja idola. Minat? Mesti minat. Kalau minat tu boleh jadikan idola juga. Minat. Memang ada jawapan kat dia ke? Saya skip lah awak. Daripada tadi dia bercinta. Penting aku. Penting lah. Idola kita mestilah Nabi kita kan. Okay. Tapi kalau nak cakap pengaruh atau siapa yang selalu saya refer lah, saya selalu refer kat dia. Ni? Dia idola saya. Sebab apa awak share dekat dia? Sebab dia ada knowledge. Bagi saya dia suka knowledge. Dia suka cari benda tu, knowledge, cari ilmu. And then dia, yang saya nampak pun kalau dia tahu sesuatu tu, dia terus nak share. Nak share kat saya ke, tapi saya rasa lah dia selalu share kat saya. Sebab maybe dia nak cuba cara bercakap dekat orang. So dia pergi kat saya dulu. Maybe.
Tadi kan ada soalan yang share masalah kan? Tak nak pula share. Kita tak share masalah. Oh, itu bukan masalah lah. Mana Masalah tak share. Bukan dia share masalah. Tapi bila dia share tu dia dah banjir dah satu rumah ni. Oh, Masa banjir tu apa? Nangis lah. Oh. mana dia tak share masalah tapi dia selesaikan masalah ha. Macam Tak tu lah, lah. dia tak boleh nak menyelesaikan masalah tu. Tak, bagi saya kan sebenarnya masalah tu selesai dia adalah kat diri kita sendiri tau. Betul. Cuma kita nak share je. Betul tak? Nak tempat di luar saja. On ke? Main Daripada tadi mesti on. Oh, kenapa tak on? Tadi kau tutup ke masa ni? Oh, tak apalah. Nanti editor pandai lah. Pandai-pandai lah editor. Lepas tu bunyi kipas. Sebab buat kan. Ini yang masalah kalau tak nak share tadi. Dah jadi masalah. So Kimi macam mana Kimi? Bukan masalah tau, idola. Idola. Idola Wife sendiri pun tak apa. Tak ada masalah. Kita faham benda tu. Tahu betul, dia siap Tak tadi ada, kena tak mati payah. tadi. Geram. Kalau saya ambil luar, saya ambil luar. Ambil luar. Saya ambil luar. On luar. Orang perempuan kat luar. Bukan Apa dia nak cakap orang luar sebelum dia nak cakap orang luar tadi dia pandang Mekah. Dia macam minta izin dulu. Dahsyat lah dia. Dahsyat. Okey, tak apa, pandang saya. Okay, siapa orang perempuan tu? Dia bukan perempuan. Bukan perempuan. Okey, cerita siapa? Okey, kalau saya nak saya punya idola tu Khairul Amin lah. Sebab dia kan 30 hari 30 masakan kan. Okey, sebab tadi saya dah pun masak masakan yang dibuat and dia sedap. Itu yang saya macam okey, dia ni idola saya lah. Macam tu. Tapi masalah bukan kau yang masak. Betul. Tapi kan tengok orang masak itu kita dah bagi contribution dekat dalam masakan tu. Lepas tu kita rasa ini rasa dia pun sedap. Sebenarnya bagi contribution. Sebab kalau masak Bila awak rasa? Masa saya tengah masak tu? tak. Fatih biar dia Tadi outdoor dulu. waktu berbuka. Tu yang waktu sebelum. Sebelum tak lah. Kalau sebelum berbuka. confirmation. Kalau makan sebelum bahaya tu. Sebab kena mengucap balik. Asyhadu an la ilaha illallah macam tu. Okey, saya faham idola tu. Selesai. Saya tak payahlah kan. Tak payah cakap kan. Kena cakap. Dah. Kenalah cakap. Tadi idola tu? Ada. Betul lah. Saya punya idola ayah saya kan. Walaupun saya ni orang kata masa dulu saya banyak gaduh dengan dia, gaduh mulut ke apa, tapi dia idola saya. Sebab apa? Bila ayah kita tak ada, kita akan rasa orang mencari ayah kita. Kenapa? Maksudnya dia adalah seorang hebat. Dia sangat hebat. Saya mengidolakan dia. Sebab bila saya balik kampung kan, orang akan kata macam, Iji, kau macam ayah kau. Jadi dia tak cakap macam ayah saya macam saya. Dia cakap saya macam ayah saya. So jadi saya banyak dengar benda-benda yang baik pada dia. Itu menjadikan dia adalah idola saya. Masa kecil memanglah orang kata dia ni selalu jadi semua orang akan suka dia. Sampai kan dia pernah masuk hospital, ramai orang lawat masuk dia dekat hospital. Sampai kan ada orang tanya saya kan, bapak awak ni siapa? Semua orang sayang dia. Saya tak boleh nak jadi macam tu. Apa amal dia? Amal dia kita tak tahu. Macam saya masuk hospital itu kan, semua orang tak tahu kan. Sebab saya hantar delivery. Tak sampai kan. Yang hantar delivery kat hospital mana? Hospital mana? Tak payah. Okey, seterusnya. Saya lagi ya? Saya dah buka dah ni. Tak apa. Dah buka tak apa. Sebab kalau dah buka buka je lah. Buka Tak je nak tutup kan. Okey, lagu Piramli yang begitu. Piramli. Tak maaf, Piramli ada ke? Dia dengar. Okey, lagu Piramli yang begitu melekat di dalam hati. Kenapa? Siapa? Lagu Piramli. Nak saya dulu ke? Boleh. Saya kalau ni memang saya berani lah, sebab saya datang seorang. Madu tiga. Senangnya dalam hati. Nyanyi gini. Kalau beristri dua, seperti dunia, ana yang punya. Best kan? Best. Dia best memang best. Tapi kalau best tu
saya tak join kot. Tak join lah. Tapi kan awak faham lah lirik dia pasal apa? Kebebasan. Kebebasan. Okay. So awak setuju dengan pendapat Piramli tentang kalau beristeri dua akan lebih harmoni semua, okey tak? Sebenarnya saya tak setuju lah. Tak setuju lah. Saya tak setuju. Tangan petting tangan macam kecil saya sama saya kecil dia punya leher pandang movie dia terusing ke tu. Awak apa lagu Piramli paling melekat dekat hati selain lagu Mada Tiga Tali yang kita share, kita suka lagu tu kan? Lagu bukan lagu ni lah, lagu Piramli bukan lagu Pulau Men. Telah sibuk belum memang. Saya lagu Lagu apa? Cuba nyanyi sikit, saya beritahu tajuk dia. Sebenarnya pernah yang Piramli ke tak? Tengok ni lagu yang dalam Dia Aku Dukung tu. Malam bulan. Ya ada seorang lelaki nyanyi yang suara sedap tu. Betul. Itu. Tapi tak tahu. Sedap. Saya tengok dukung tu tapi penyanyi. Yang mana penyanyi tu ke lagu tu? Penyanyi tu kan. Tak kenal sangat. Tak nak describe. Sebab apa suka? Sebab dia dinyanyikan secara live. Sebab dia tak tahu pun lagu Piramli apa. Dia tahu tu je. Jalan macam tu. Time tu dia mabuk cinta. Yalah. Ya, kan? Saya rasa dia tahu, cuma dia tahu apa sikit-sikit lah, betul? Sikit-sikit. Ya, betul. Sebab kalau yang panjang tu mungkin saya Tapi kita faham. Brother, kita sokong brother. Tapi awak lock je tadi Madu 3 dah settle dah masalah tadi. Tak apalah, terus je. Okay, kalau saya suka ni lagu Acaci Buka Pintu. Sebab masa saya 6 tahun saya pernah buat pementasan. Pementasan tu saya pegang ni berhantu. Tapi kan lagu ni lagu Ketipang Payung. Payung lah payung. Itu lagu Piramli. Itu memang saya suka gila. Saya nak buat dengan saya nak buat dengan student tapi tak sempat. Saya resign. Best. Lagu tu memang best. Best. Lagi awak tadi? Lagu 40 Menyambun tu yang cerita tu dengan perempuan tu. Ayah Cik Siti tu. Ya Cik Siti. Yang tu lagu tu. Okey. Ayah Cik Siti. Ini tak tahu tu. Kau tahu saya tak sebenarnya? Tahu. Kau pernah tengok tak 40 Menyambun? Pernah. Yang tu kan yang duduk kat dalam Nama cerita tu Alibaba kan? Alibaba dengan 40 Menyambun lah. Yang duduk dalam balang kan? Balang besar dia duduk kan? Kenapa dia duduk dalam tu? Sebab dia menyuruh lah. Siapa yang menyuruh tu? Orang tu lah yang menyuruh. Siapa? Ada kan orang tu kan dia menyuruh dalam balang kan? Betul memang ada. Sebab saya tengok. Kita tengok dua kan itu. Cerita tu. Kau tak boleh dipanggil geng Gen Y lah. Kau ni Gen Z lah. Okay, Gaul. Aku kan. Gaul. Ya. Kalau hidup kau ni sebuah filem, apa tajuk paling sesuai? Kalau hidup sebuah filem, ada tajuk yang sesuai. Tajuk dia nak tajuk je. Ada tajuk yang sesuai. Apa? Tajuknya Hakimi. Betul. Sebab kan kita ada cerita orang kata yang biopik macam Solos. Solos game. Ini Hakimi. Hakimi apa? Okay. Hakimi Bukan hakim lah. Hakimi bukan hakim. So dalam sebuah filem kita ada orang kata dia punya tema, dia punya mesej. So apa yang awak nak letakkan? Tema dan persoalan dia apa? Tema. Saya tak tahu persoalan, tema aje. Dia punya tema tu saya nak buat musical. Sebab tapi yang masak apa? Tondi apa semua? Tema bukan. Tema tu lain. Yang tu genre. Itu genre dia. Tema ni macam satu perkataan. Tema genre musikal. Lepas tu tema dia pasal Hakimi. Kehidupan Hakimi ke? Betul. Kehidupan Hakimi lah. Kehidupan Hakimi saya ambil daripada sekolah rendah sampai sekarang. So dekat tu saya nak ditayangkan supaya semua orang dapat tahu Hakimi ni macam mana. So nanti semua orang kenal Hakimi. Bila semua orang kenal Hakimi, bila saya keluar Hakimi,
Hakimi. Sebab kan bila orang sebut Hakimi, dia sebut nama saya kan. Dia mendoakan saya. Hakimi. Hakimi. Macam tu. Tak apalah, itu dia pilihan kan. Betul setuju. Kalau korang macam mana? Wah, Tajuk pula. Tajuk Tajuk yang sesuai. Drama tu. Drama apa? Drama maksudnya ada episod. Drama queen. Tapi dulu masa saya belajar lakonan kan, pengarahan, saya belajar pengarahan satu. Lecturer saya tu dia tanya setiap orang nak buat cerita pasal apa kan teater. Jadi semua orang akan cerita pasal agama, cerita pasal politik, cerita pasal seorang yang berjaya. Sampai kat saya kan, you nak buat apa? Cinta. Stupid. Kenapa tak boleh jual cinta? Tak boleh. Bagi kita orang, bagi macam kita belajar teater, kita ada satu yang strong Cinta apa? Dia tak boleh macam cinta kisah tu, cinta tu tak strong. Maksudnya dia cerita ada kisah cinta boleh. Dia macam dry lah kalau kita fokus on cinta saja. Ya betul. Tak boleh. Dia bukan tak boleh. Bagi kita, pemikiran kita tu tak sampai ke level yang dia nak. So kita mahasiswa, dia naklah satu pemikiran besar sikit, cinta. Mungkin bagi dia budak-budak pun boleh buat kan kisah tu. Dia tak nak Saya kena stupid. Dan saya anggap jarang selalu kalau lecturer panggil kita stupid, kita akan trigger. Betul. Bukan gini. Tak, macam saya banyak tahu kena. Saya sampai lecturer saya kata kan, mana itu budak itu ni panjang. Saya kan segmen panjang. Dia panggil macam tu. Segmen panjang tu mana? Dan sebabkan karakter saya yang macam ni, macam tak indah sangat apa yang dia kutuk, diorang latih saya jadi ketua. Betul. Bila jadi ketua, so apa-apa saya rujuk kat dia je kan. So dia maki-maki, memang maki saya. Sebab budak lain memang tak boleh nak kena maki. So maki saya ada tempat dia maki. Macam mana Abang Fizi boleh? Saya menjawab macam stupid Stupid. Agree lah. Macam benda tu, sebab saya rasa dia macam words tu dia macam ni bounce. Words tu tak masuk kat Abang Fizi. Tak masuk. Sebab saya tak peduli. Sebab bagi saya tak suka fikir benda tu sangat. Macam nak kutuk-kutuk saya kan, I don't care. Saya tahu diri saya macam mana. Saya tak peduli. I'm not stupid macam tu. Tapi saya tak tegakkan benda tu. Kalau awak nak tegakkan pun boleh. Sebab pada yang masa sama, lecturer tu dia akan terus macam budak ni boleh lah, okey lah dengan saya. So dia akan refer saya je lah. Budak-budak lain dah tak boleh lah belajar dengan dia ni, penat siut. Macam tu lah. Susah. Dia kata stupid. Yes. Kalau tu umpama macam saya tak boleh. Dia pernah mencarut tau. Budak-budak semua setiap ada yang bawa batch saya, dia kata apa tau, dia siap buat aduan dekat universiti pihak atasan. Jadi dia kena amaran lah. So bila dia dah lecturer tu ngajar-ngajar, tiba dia nak mencarut, I'm sorry. Dia macam tu, dia kabur balik. Dia tak keluar ayat tu. Ada fungsi lah. Ada fungsi. Tapi batch saya okey lah. Tapi lecturer tu saya boleh cakap nama dia, Janet Pillay. Dia sangat racist. Laki perempuan? Dia rambut putih, berkacamata, pakai baju putih, t-shirt, pakai seluar pendek, pakai slipper, bawa payung satu, bawa underplus satu. Dia ajar pengarahan. Macam Asu. Dia macam Asu ajar-ajar. Siapa? Asu apa? Asu apa? Makcik. Makcik kenal dalam ni bahasa je. Cina. Bukan Karen. Karen lah. Karen lah. Alah, Gen Z panggil Karen. Jangan panggil kita orang panggil Asu. Sebab kalau saya ada kawan, nama dia Asrul. Tak ada kaitan pun, saja je beritahu. Kesian Asrul. Dia Fatin, kami dah handle beberapa episod memang macam ni. Kesian Asrul. Nama dia kena jual. Okay, Kimi, seterusnya. Okay. Nah, kita mengharapkan soalan-soalan yang ni lah. Soalan lah. Pernah tak kehilangan barang dicuri atau tak jumpa letak mana? Pernah lah. Mesti ya, pernah. pernah. Especially kalau duduk hostel.
Kenapa? Tapi aku kat rumah pun hilang barang tak. Tahu-tahu Maggi hilang. Ya, lepas tu kan aku ada satu cerita lah masa tu. Kita orang outing. Okay, aku outing. Kawan aku 5 orang. Lepas tu habit aku ni, aku suka letak purse dalam dalam carry punya bakul carry yang kita nak pergi shopping tu. Okay, aku letak situ. Lepas tu mula-mula bila tengah shopping tu ada je beg tu dalam tu. Okay. Lepas tu tiba-tiba bila nak bayar dah tak ada. Padahal benda tu sentiasa je dekat aku kan. Lepas tu rupa-rupanya kawan aku ambil. Lepas tu tak ada duit dalam tu. Lepas tu aku terpaksa lah dengan muka tebal tu letak balik. Loh. Mana kau tahu kau ambil? Sebab dia yang jumpa. Dia yang jumpa, tapi jumpa tu dalam keadaan yang mencurigakan. Boleh tak sebut nama dia? Tak boleh. Sial orang tu dah beranak pinak dah. So awak maafkan lah benda tu. Dah maafkan. Tapi kalau kehilangan makanan sedih tu. Daripada barang kan, kalau hilang makanan sedih tu. Awak macam personal sangat je. Apa pula? Macam makanan kat rumah tu hilang ke? Kan kat rumah hostel dulu lah. Hostel. Saya ingat pernah duduk hostel ke? Pernah lah. Ingat. Apa? Makanan apa? Masak, awak dah masak ke makanan? Ada lah makanan. Ingat macam tadi dia kata Maggi, biskut macam tu kan. Sorry, soalan saya, perempuan bukan tak ingat ke apa yang dia beli? Ingat. Brush tu? Ingat lah. Brush? Ni brush. Ni ada. Wake up ni. Brush tu ingat beli tapi tak ingat letak kat mana. Ingat beli je kan? Kau ingat Ingat beli tapi tak tahu mana kat mana. Masa tu pakai baju apa pun ingat. Takut Mekah, awak takut awak salah letak ke apa ke? Tak ada. Makanan jarang. Perempuan dengan makanan dia macam ni. Antara barang dengan makanan, dia memang akan ingat makanan. Macam tu. Kebanyakan lah. Kau setuju tak? Setuju. Makanan dia macam kalau barang hilang, contohlah beli cermin hilang ke, dia tak perasan sangat. Lipstick ke hilang. Lipstick hilang. Beli cermin hilang. Benar. Siapa curi cermin? Ada. Kan? Terus dia contoh lipstick kan, macam kalau lipstick hilang tak apa, ni kot aku salah letak kot. Tapi kalau makanan dia macam mustahil aku tak makan lagi ni. Patut saya tambah lagi satu. Korang akan tadi makanan kan, saya tambah lagi satu. Korang akan rasa macam benda tu akan ingat suami hilang. Mana suami aku tadi ya? Ini mesti curang ni. Betul tak? Dia akan ingat bila macam ni. Asal bersampai tak buat lagi? Mana lagi aku ni? Saya kata dia personal. Awak tak buat ke tadi? Saya buat. Sebelum podcast ni. Tak ada kena marah. So awak? Kalau saya, apa yang saya barang hilang dia hilang ingatan. Betul sebab Okey. Cerita macam mana boleh hilang kan? Sebab saya tak ingat barang yang saya hilang. Sebab tu maknanya ingatan saya tak ingat lah barang saya hilang. Contoh barang apa? Contoh barang. Saya kena fokus dulu. Contoh barang. Boleh. Contoh barang. Sebab tak ingat barang apa yang hilang. Sebab kan ingatan tu tak ingat barang yang hilang. Jadi hilang ingatan lah maksudnya. Ini bukan hilang, ni gila. Macam tu. Jadi takkan aku tak ingat satu barang. Dah lah next time. Kalau saya pernah, ini menarik juga. Kalau hilang, saya pernah hilang kunci rumah masa saya kecil, darjah 6 macam tu. Dan kemudian saya ada satu buku agama, buku doa-doa. Bila saya selak buku doa-doa tu, ada satu doa untuk mencari barang yang hilang. Dan saya baca. Dia sudah tulis itu baca 3 kali kan. Saya baca-baca, lepas tu saya cari kunci tu ada bawah katil. Saya rasa macam doa ni betul. Doa tu saya baca dan menjadi. Betul. tapi Om Fizi, saya ada baca doa tu. Doa yang sama. Doa yang sama, masalah kunci juga. Tapi kunci ni memang tak boleh nak jumpa. Kunci apa? Kunci kereta. Sebab cerita ni macam ni. Time tu bulan puasa, saya pergi solat dekat Masjid Bukit Jelutong. Saya pergi toilet, saya pakai jubah. Kunci kat sini. Saya angkatlah jubah. Kunci jatuh dalam tu. Kalau mangkuk tak apa. Cangkung. Jatuh. Selepas tu lagi best ni. Lepas tu bila jatuh
Saya nak ambil. Okey, macam mana awak ambil? Serius kau jolok sedar tu. Serius. Cerita ni, dia cerita. Sebab waktu tu dah lipat. Okey, masuk dalam. Nak ambil ni. Nak ambil. Memang dalam. Sebab Bukit Jelutong tu memang dalam. Jadi aku waktu tu ikomat. Allah Akbar dah ikomat ni nak solat Isyak. Oh, tak boleh jadi ni sebab kalau kunci kereta tak ada, macam mana nak balik kat Bukit Jelutong? Okey. Rumah pula dekat time tu duduk kat Bandar Tech. Okey. Jauh kan? Okey. Lepas tu, dah berpeluh dah ni. Macam mana lagi nak buat? Keluar, pergi kat store macam cari hanger. Alright. Ada jumpa hanger. Okey, masuk. Okey. Oh, ni tak boleh sebab time tu dah lepas. Okey, dah lepas buang air dah. Macam flash jauh sikit lah. So bila macam okey. Oh, ini by who or by crew. Tak balik sebab tak balik. Okey, sekarang ni soalan dia jumpa atau tidak? Tak jumpa. Oh, akhirnya tak jumpa. Tak jumpa sebab time tu sebabkan kat masjid tempat untuk Yalah. berdoa semua kan. Tapi memang tak boleh. Lepas tu macam mana balik? Call Lala Move daripada Bandar Tech sampai ke Masjid Bukit Jelutong. Dia tolong ambil kan? Tak. Balik ada kunci spare dekat rumah. Alhamdulillah nasib baik. So bawa lah balik. Time tu dah kahwin ke? Dah time tu. Oh time tu memang. Apa reaksi isteri kau time tu? Oh tak, dah settle semua baru cerita. Tak, saya rasa sebab apa kan? Sebab apa jadi perkara tu? Sebab apa dia tak buang sampah yang macam Mekah tadi cakap. Betul. So saya rasa ini saja untuk episod kali ini. Kalau kita sambung tadi saya tak tahu berapa dalam tadi pergi. Saya sebagai scuba masuk dalam tu. Alright, terima kasih kepada semua. Terima kasih pada hari ini kita ada penampilan istimewa, kita ada Fatih. Terima kasih juga untuk Mekah dan Hakimi. So, saya Fizi Skema. Kita jumpa lagi dalam masa dan waktu yang sama dalam Geliga Bersuara.